Okay, saya Badriah binti Radin. Biasa di KPBKL pelajar akan panggil saya Ustazah Bad, dan saya merupakan ketua bagi Diploma Pengurusan Zakat dan Wakaf. Diploma Pengurusan Zakat dan Wakaf ni merupakan anak kepada KPBKL, yang mana program ini dihasilkan oleh para pensyarah di KPBKL sendirilah, semenjak tahun 2015 sehingga ke hari ini. Dan program ni sebenarnya gabungan kepada dua bidang, iaitu bidang zakat dan wakaf dan juga pengurusan. Apa beza zakat dan wakaf? Zakat ini adalah satu bentuk ibadah yang wajib kepada semua umat Islam yang berkemampuan, dan disumbangkan khusus kepada asnaf yang telah tersenarai di dalam Al-Quran. Manakala wakaf ni pula adalah sumbangan pilihan. Maksud sesiapa yang nak, dipersilakan, dan penerimanya pula tidak terhad kepada mana-mana pihak lah. Sesiapa, tak kisah orang kaya ke orang miskin ke, semua layak untuk menerima hasil wakaf. Syarat kemasukan untuk program di PZW, kelayakan minima adalah SPM 3 kredit plus lulus matematik plus ada bahasa Arab. Walau bagaimanapun, kalau tak ada bahasa Arab, kita ada bahasa Arab di KPBKL, jadi jangan risau. Untuk prospek kerjaya bagi program di PZW, sektor kerajaan boleh, dan sektor swasta pun boleh. Sektor kerajaan kita boleh, antara yang alumni kita dah sedang lah sekarang, antaranya adalah penolong pegawai tadbir, ada yang jadi setiausaha di di Majlis Agama Negeri pun ada. Dan kalau di peringkat swasta, ada yang duduk di NGO, contohnya terutama sekali NGO yang banyak menjalankan projek-projek wakaf ke seluruh dunia lah. Program pelajar lepasan program di PZW layak untuk menyambung pelajaran di universiti tempatan, sama ada universiti swasta ataupun universiti kerajaan, kerana sijil kita memang diiktiraf oleh MQA dan KPT. Antara bidang yang boleh nak masuk adalah bidang pengurusan terutamanya, contohnya pengurusan perniagaan, human resource dan lain-lain. Para pelajar di luar sana, jemputlah datang ke KPBKL, kan kita di sini di PZW adalah satu-satunya program yang ada di Malaysia. Dan yang kedua, kita ada pensyarah yang berpengalaman dalam bidang pengajaran dan juga dalam bidang industri lah. Yang ketiga, ini yang antara yang paling istimewa, kita ada beasiswa Baikumal untuk pelajar yang berkelayakan. Dan yang keempat, kita mempunyai jaringan industri yang besar di luar sana, dan insya-Allah para pelajar kita senang nak pergi latihan industri dan untuk dapat kerja. Jemput datang ke KPBKL.